Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Lama tak bersiaran ya. Okey, kali ni kita ada buat sedikit vlog dekat mana tahu? Dekat camp dekat Sedim. Nama dia, sat kita tengok nama dia. Nampak? Okey, sat nama dia Sedim Signatures. Signatures ni lah camp. So okey, tempat dia kita boleh buat campsite kat sini. Jom. Ni dia punya overall, dia punya camp dia macam ni lah dulu. Nanti saya akan review dia punya kawasan dia. Sekarang ni kita nak pacak kemah. Tunggu saya, okey. Jangan lupa yang mana baru nak tengok saya punya website, saya punya YouTube ni, sila-sila lah komen, tekan-tekan link kat bawah, subscribe ya, okey. Time tu pasang kemah, jom. Dalam masa 1 jam setengah dah ready dah saya punya kemah. Nak tengok kemah, first time dapat buat kemah macam ni. Tengok, jen. Wah, kemah. Tu belakang kereta kemah. Tengok. Okey. Ni tengah duk masak tengah hari. Sekarang dah pukul 2 baru masak tengah hari. Masak apa, cik? Ambil tisu. Masak tisu. Kejap. Yang ni kami nanti nak masak nasi. Yang tu nasi dah sedia. Masak simple lah. Ni kita masak telur dadar dengan sari. Ni kemah dia ni. Sana kemah dia. Ui, besar sana kemah dia. Jom kita pergi. Kita nak masak hat. Nak masak. Kejap. Masak okey, jap. Okey guys. Jom. Kita masak hari ni. Sambil-sambil tu kita tenang-tenang dalam dalam hati. Kita tenang, kita berminyak. Kita nak masak apa? Ui. Ni special punya. Saya akan masak. Iaitu telur dadar. Okey, jom. Kita ni pukul 2 dah. Kita on. Okey. Kita pakai periuk yang begitu comel. Kita, dia lincin. Dia melincin lah. Silap. Senang panas. Saya pelan sikit lah. Okey. Lemak macam-macam. Orang lelaki dia nak masak ni. Dia lincin lah. Kat lah. Sat lah. Okey, kita sambung. Ni. Kita bung. Baru betul. Kita buka. Okey guys. Bekas ni kita bagi dekat kita punya tukang chef. Okey, kita kita buat. Okey. Kita tunggu dia masak. Bila dia masak kita
Macam ni. Chef. Sudet. Dia mengelembung guys. Dia mengelembung. Periuk dia kecil. Dia jadi macam ni lah. Ni kita kita angkat-angkat. Kita angkat-angkat. Okey. Wow. Kita nak kalih kita bagi slow sikit. Pan ni dia cepat masak. Cepat hangat. Okey, saya lambung. Nak tengok lambung. 1, 2. Faham? Lembut, takut. Yes. Okey guys. Cara memasak yang begitu betul. Jangan lupa subscribe di bawah tu. Saya boleh ajar macam-macam. Okey. Yang ni dah siap dah. Kita tutup dulu. Okey, kita tutup dan kita gas dia kita okey, kita buka gas. Kita buka. Okey, next kita masak sardin. Okey, tunggu. Okey guys, yang ni kita masak sardin dulu. Kita masak sardin special daripada Bob Basu TV punya channel. Khas untuk kamu semua yang tengok channel saya ya. Okey. Kita masuk. Panas. Kita tutup dulu. Dia sebab apa tau? Dia mocek-mocek tu. Dia dekat dengan Sungai Sedim ni. Dia dekat dengan Sedim. Bila ni dia punya wap tu main. Ya kan, macam tu dia jadi. Okey, mai. Allah, chef, pembantu chef belum siap lagi. Okey. Kita akan masuk ni dulu. Okey, kita masuk. Jangan masuk dengan tangan. Kita masuk dengan kita masuk. Wow. Lepas tu kita okey. Kenapa kita goreng buat sardin dengan ni kuali ni kan? Kita tak buat dengan kuali periuk kan? Kita buat dengan periuk, kita tak buat dengan kuali. Sebab apa tau? Ni dah rahsia dia. Rasa dia kami terlupa bawa kuali. Okey. Okey, jom kita masak tu. Puluh. Kita hangatkan lagi. Lepas tu lepas tu nak buat apa Pi? Yang ni kicap. Kita buat kicap. Kita buat. Betul? Kita buat kentang. Air dah. Kentang dengan air tadi. Wah, dia punya okey. Kita buat kentang. Kita bagi dia punya owner. Okey guys. Kita mula bubuh sardin. Okey. Lepas tu kita buat air kat dalam sardin ni.
Kita koncang. Tebuh. Okey. Settle sardin. Kita tunggu dia punya gelegak. Dia gelegak ya. Kita masak next yang ketiga. Okey guys, kita pakai untuk kesihatan, kita pakai garam Himalaya. Kita ambil. Okey, banyak ni. Banyak. Okey, sikit garam Himalaya. Kita kacau. Okey. Okey guys. Kita bagi dia pekat sikit baru kita boleh makan. Sekejap kita rasa luar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Okey dah, kita punya ni sudah masak. Next. Inilah hasilnya. Sardin, telur dengan kacang. Dengan nasi kukus. Kami pun kukus sendiri pakai kayak ni je. Okey. Apa lagi? Jom kita makan. Bye. Okey guys, kita ronda satu campsite ni. Kita tengok ada apa kat campsite ni. Ni kemah yang diberi nama Kemah Berbasuh TV. Okey, kita tengok. Sebelah ni kami ambil nombor apa Bi? Nombor 10. Kemah di nama campsite ni campsite Signatures di Sedim. Jom kita tengok. Dia ada banyak, dia ada 20 ni. Okey, sini ada orang duk basuh, ada siki. So dia dekat kemah tu, dekat belakang kemah saya tu, kalau nampak tak tu? Itu ada tandas untuk lelaki, ada tandas untuk wanita. Dia sekali tu dia ada plug point sini. Setiap kemah ada plug point. Ni daripada nak balik lah ni belah ni. Dia kemah daripada situ. Jom kita tengok kawasan pantai dia. Pantai pula, kita tengok sungai dia. Sini rasa dia 2 hari dah duduk. Jom kita tengok. Okey, dia punya kawasan dia. Sini macam ni. Nak turun, kita boleh turun, ada tangga. Ni. Dia punya air memang dia punya jernih ya. Ni kawasan dia. Ini ada 2-3 orang berkemah. Jadi kita tengok belah sana pula. Jom. Dia ada sini, kawasan sini, belah sini dia terlalu kawasan lapang sikit disebabkan pokok-pokok sini jarang. So bila petang, kawasan kemah-kemah yang saya duduk ni dia ada panas sikit lah. Jom kita tengok kemah yang belah sana pula. Ni abang ni kemah. Dia punya setup yang mantap. Jom. Okey, tengok dia punya ni. Okey, I Love Sedim Signatures Campsite. Sini pun ada mereka sewa pondok-pondok yang mana yang tak nak buat kemah, pondok pun ada untuk beristirahat. Jom kita tengok. Kita tengok belah dalam. Ni ada 2-3 kemah. Ni tanda ni disebabkan musim lah ni musim durian. Nampak guys? Musim durian. Nampak punya lah banyak durian kat situ. Tapi yang ni durian ni orang punya lah. Kita tak boleh nak ambil. Okey. Ni kawasan. Okey, belah sini memang best disebabkan kawasan ni dia ada kemah belah sana 24.
Oh, saya dah tengok takut kena doyan lagi. Belah sana nampak. Sini dia punya campsite sini belah-belah sana terlalu teduh disebabkan dia kelilingi dengan pokok. Banyak pokok getah sana. Dia ada belah sana ada 24. Nanti kalau nak main pakai paint kat kemah kat sini, so ambil lah, dia akan bagi satu layout. Kita akan pilih apa yang kita nak. Tapi kena booking. Kalau nak booking ni kena booking awal lah, disebabkan sini terlalu ramai. Belah sana 22. Saya pun seriau juga nak duduk kat sini pasal dekat dengan pokok ni. Ni lah kawasan dia belah-belah sini. Okey, kita tengok belah dalam pula. Parking jangan risau sini. Parking memang cukup. Orang parking banyak parking. Orang kalau macam orang nak berkemah kat sini, dia sediakan kas satu parking ni untuk jom kita turun side situ, kita tengok kawasan yang paling terdekat dengan ni lah Sungai Setim. Jom. Sini ada yang ni dekat dengan dekat dengan sungai. Dia nombor 14, tapi tak berapa favorite lah juga. Tapi kalau orang kata nak mandi dekat sungai, nak boleh lah sini. Okey. Situ pula dia sampai ke sana, nampak? Satu sampai ke sana. Sebelah sana pula macam homestay belah sana, nampak? Dia macam homestay kat sana. Dia sungai dia. Wow. Dia punya air jernih daripada atas boleh nampak. Nampak tak tu? Nampak dia ni. Air nampak. Tu je, tu pasir tu rasanya air je. Ni kawasan dia. Sebelah sana lain pula. Belah sini lain. Tapi share satu ni lah. Satu sungai. Ni lah kawasan-kawasan campsite dia. Belah sana belah hujung pun ada lagi tu. Kita tengok loyat dia. Okey. Jom kita pergi tempat lain. Kita tengok parking pula. Parking kawasan campsite ni. Jom kita tengok belah parking pula. Okey, ni kawasan parking, kawasan dia. Okey, dia keluar daripada, dia masuk daripada depan tu. Lepas dia masuk dalam situ, dia dekat dengan bilik air laki dan perempuan. Dia ada surau belah sana pun. Surau, ada bilik persalinan juga dah. Ni kawasan parking dia. Parking dia memang luas. Yang ni yang tinggal ni orang-orang yang berkemping kat sini lah. Selain tu, kat atas tu pun ada parking juga tu. Okey, ni kawasan dia punya parking. Okey. Ni itulah. Iaitu orang panggil tandas. Dia ada tandas duduk, ada sebelah tu ada tempat persalinan bagi orang perempuan, belah sana belah orang lelaki. Dia nanti malam kita tengok dia punya pencahaya di dalam campsite ni. Mereka akan buka lampu macam mana keadaan malam di sini. Okey, kalau di surau dia ada di sini. Surau dia akan naik kat situ. Belah sana nampak surau. Belah situ ada surau. Okey. Ni orang ni dah nak balik dah. Mereka tak berkemah di sini. Mereka hanya tempat tadi tengok dengan BBQ semua, dengan bakar. Hui, dahsyat mereka ni. Main sekali dengan beberapa orang. Okey, kawasan dia macam ni. Gazebo ni boleh lah sewa gazebo. Sini pun nombor 2 gazebo. Sini pun ada pun. Kalau hanya nak berkemah boleh. Kalau nak lagi best tu nombor 18 belah bawah tu. Belah bawah. Jom kita tengok belah bawah tu. Kita tengok belah bawah tu. Dia ni.
Okey, ni gazebo belah bawah ni. Ni kita boleh sewa kat sini. Yang ni dengan dia sekali dekat dengan apa tempat bakar. Ni boleh muat ramai orang ni sekali. Sempot dia daripada atas itu kita boleh buat kuat lantang loh kalau yang berani. Masuk dalam tu. Dan ni dah petang, tak ramai dah orang mandi. Dah banyak yang balik. Yang mana tu dia kemas-kemas. Ni. Okey. Jom kita pergi masuk. Kita masuk. Ni lepas dah nak balik dah. Tanda. Tanda. Hampir depan tu. Okey. Depan tu pun ada sinki. Dia ada banyak sinki kat situ. Situ ada sinki, belah belakang. Belakang tu ada sinki. Setiap ni ada sinki. Setiap kawasan di sini dia ada plug point. Kami punya ada plug point. Saya nak tunjuk plug point dia. Okey, nampak plug point. Nampak situ plug point tu. Kalau nak masak nasi semua boleh. Nak goreng pakai plug ni, nak charger semua boleh kat situ. Dia ada plug-plug. Antara satu ni kiranya setiap tapak di sini dia ada plug point semua. Okey, itulah. Okey guys. Okey, sekarang ni kedudukannya malam dah. Belah-belah sana semua balik dah. Yang sebelah ni pun dah balik dah. Tinggal yang belah sana depan. Dan hujung dengan belah ni. Okey, hari ni malam ni kami buat BBQ. Nasi goreng dah siap, BBQ lah nanti. Panas kah? Dia BBQ. Lagi jemputlah makan. Malam ni tidur dalam ni tak tahulah. Kali pertama nak tidur. Rasa panas ke apa tak tahu. Cantik belah sana tengok. Dia ada lampu klik-klak nampak. Lit-laut nanti kami akan ada ni. Belum main lagi. Ya. Tempat dia banyak lampu ni. Okey. Abang videokan. Yummy BBQ. Okey guys, ni ada nasi goreng dah siap. Tu ada dah siap ayam dengan kambing. Ni baru soseh ayam kambing. Okey. Kita makan dulu. Okey. Guys, ini belah malam. Camping site dia. Dia belah malam.
Dia cerah, memang camping dia cerah memang. Ni dia kawasan dia belah malam. Memang cerah kawasan dia. Jom kita tengok belah yang tu. Kita tunjuk sikit lah. Kita tunjuk sikit. Ni campsite kami belah malam. Kami duduk sini sehari lah untuk healing. Ni salah satu campsite, salah satu khemah. Okey, ni belah malam. Kawasan dia. Tu ada belah tu ada orang berkumpul, adik-adik dia. Okey, belah situ kalau nak tahu, belah sana tu ada kedai. Kita nak cross tu kena cross sungai baru boleh makan kat kedai tu. Ni kawasan dia belah malam. Belah-belah sana pun cerah. Belah-belah sana pun cerah. Oh, cerah guys. Memang cerah. Kawasan dia. Oh, siap. Ni dia punya. Dan dia punya parking pun begitu cerah. Semua ada lampu. Semua ada lampu. Boleh nampak. Kalau nak boleh lah kat Sedim ni. Salah satu campsite yang ada di Sedim. Dia ada bernama campsite Signature Sedim. Belah hujung pun walaupun hujung pun tak takut. Pasal banyak situ lampu Kalimantan dia banyak. Kawasan dia macam ni. Sini bergema macam hari raya dia punya. Okey, malam pula belah parking. Kita tengok belah parking. Okey. Ini kawasan dia parking. Parking dia macam ni. Sana cerah lah nampak. Memang cerah di kawasan dia. Okey. Okey guys. Harap perkongsian saya kali ni first time bercamping di Sedim, dan aktiviti ni kemungkinan sebulan sekali saya akan pergi bercamping untuk aktiviti riadah untuk tenangkan fikiran. Okey. Nanti sekarang ni nak masak. Tunggu minum kopi dulu. Lepas minum kopi makan biskut, apa yang pakai, makan ubat. Lepas tu kita jumpa esok. Selamat malam. Kita jumpa esok. Saya punya tapak dah bersih semua. Ni habis. Jom kita tanya owner dia. Okey, cik. Assalamualaikum. Salam. Okey, nak cuba tanya sikit lah. Di mana tempat ni, kawasan ni kan, macam mana nak kontak. Okey, Assalamualaikum. Saya owner Sedim Selection Campsite bagi kampung Sungai Buloh Sedim. Kita telah buat tapak camping baru 1 tahun lah, genap 1 tahun. Jadi untuk camper-camper yang berminat datang ke sini boleh tengok dekat TikTok dan juga FB lah. Dekat sana kita sediakan nombor phone. Boleh rujuk kepada nombor phone tu, boleh WhatsApp. Kita akan hantar katalog untuk pilih tapak-tapak dan juga pondok untuk kelah lah, dengan harga yang murah lah saya rasa. Okey, terima kasih. Okey, berapa lama untuk booking? Selalunya takut takut dia terlalu penuh kan.
Dalam seminggu ke dulu ke atau dalam 2 minggu kita booking ke? Okey. Untuk maklumat semua kan, kalau nak booking tu dia kena selesai eloknya biarlah 2 minggu atau seminggu sebelum tu lah. Terutama kalau cuti sekolah dan juga cuti umum dia padat sikit lah. Dia selalunya cuti umum dan cuti sekolah ni dia ramai orang datang. Jadi kena booking lebih awal lah. Okey, terima kasih ya. Okey. Sama-sama, terima kasih banyak datang sini. Okey, sama. Okey, tu dia punya owner kawasan camping ni. Sedih Nature Camping. Okey, ini dia. Ada yang hari ni terlalu ramai pasal hari ni hari Ahad. Ada yang berkelah, ada yang cuti. Yang ni sebelah kami baru pasang. Okey. Okey, jumpa lagi next camping bulan depan. Okey, assalamualaikum. Bye.